What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk, get it up and lock. SSBD, same but different. SSBD, same but different. SSBD, still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. Welcome everybody. Welcome back to SSBD. Yeah. All If right, you are man. still here, don't forget to like, subscribe, and follow our IG, TikTok, and Spotify. Spotify. Spotify at ssbd.cast. Yeah Yes guys, lah. ssbd.cast. Aku ada lupa lagi tak? YouTube. YouTube. Yes, man. ssbd.cast guys. Jangan lupa ya guys. Suara. Sorry. Suara isteri jam 12. Malam-malam. Dok, sekarang Yes. ni terang-terang. Ha. Kau pakai cermin mata. Apa ce? Stevie Wonder. Kau ajar. Jadi Stevie Wonder. Dia more to soalan wondering. Wondering I wonder what happened. Yeah, I wondering what happened because you using sunglasses indoors tau. Sebenarnya mata aku ni silau. Mata Silau? kau silau ke dia silau pasal mata kau sakit? Okay lah, pasal mata sakit lah actually. Aku kan baru habis surgery. Maklum. Baru habis operasi mata. Operation mata. Operation apa ah? Aku recently went for cataract surgery lah. I mean it's not a serious kind of operation. Tapi bila macam kau cakap hari tu macam kau ada serious injuries ya Kan? Macam kau nak kena operate buah pinggang ke apa. Tak lah, aku okay lah. Aku memang sakit buah Cek-cek mata. pinggang. Jauh sia. Buah pinggang aku memang sakit. Tapi aku that time was cataract surgery lah. Pasal dulu that time ada satu episod Mu cakap aku jalan macam orang buta apa. Orang muda apa siapa orang tua pun ada. So I had to go for the surgery lah. Tapi satu mata dulu. Okay, so both eyes aku buat left eye dulu. So sekarang left eye aku alhamdulillah terang. Cuma mata kanan a bit Gelap lah. bukan gelap lah. Gelap. Mata kanan aku is frosted glass lah kira. Frosted glass. Yeah, so I'm So waiting for the kalau next macam nak even better tempered tempered glass. glass. Betul. Tempered glass. Siapa kalau ada sponsor nak recommend mata tempered glass, silakan kat dalam komen. Tapi sekarang ada baru Tak payah. yang dia pakai liquid meh. Liquid? Liquid. Dia tak pakai tempered glass. Dia macam Imo. Handphone ni ada. Handphone Kepala Dia aku pakai liquid meh. Jadi maybe kau boleh try dekat aunty. You can try put at my eyes. mata mau biru saya nanti. Maybe better Kenapa kena anti Tu lah dia macam dia Kenapa nama. kena anti? Takkan nak dengan bro. Uncle. Kebanyakannya anti kan? Banyak aunty saya dia beli yang liquid tu is most yang aku nak perasan is aunty lah. Aunty. I see. Okay lah, anti lah. Sekarang Tapi dah tinggal berapa lah. lama Dan? Kau punya mata ni dah macam ni? Aku punya mata has been like this since 2000. About last year lah. Oh, last year Last year dah start. 2025 lah. Fikir lama-lama tapi Tapi cataract tu Tak, aku felt Mak like mil dah siapa lama. orang tua punya sakit tau ni cataract. Yalah. ya. Ambil dah nak jadi kan. Nak macam mana. Kau tak jaga mata lah. Kau tak jaga mata ke? Tak, dia bukan tak jaga mata. Dia tengok sembarang sampai mata rosak. Engkau pak gini kau fina aku bukan main Celaka betul lah. Kenapa? Dulu kau selalu tengok TV dekat-dekat. Tak lah, aku macam begini lah TV. Tak lah. Aku pasal aku Dia nak Tak ada. Aku sekarang tengah tengok ni sekarang. Kalau kau cakap kau tengok TV gini. Sekarang pun kau tengok gini apa kau punya handphone. aku dulu tengok gitu is pasal the cataract. Tapi alhamdulillah lepas ada cataract ni aku dah boleh Jauh sikit lah. distance a bit lah. Oh. Pasal aku okay lah, yang tak tahu tak tahu lah. Aku actually diabetic since birth. Oh. Diabetic since birth. So tak jaga dengan betul lah. So what? Oh. Kau nak cakap yang diabetic ni is ada kena mengena dengan kau pakai cataract? Yes. It Serious affects, it affects the eyes, the blood flow, your kidneys, a lot lah. Banyak. Dia banyak progression lah. So kau- eyes Okay. one of it lah. Kau cakap dari kecil kan kau ada diabetic right? So kira kan this is
turun-menurun Yes, it's hereditary. Arwah mak aku was pregnant with me when she was diabetic. Jadi pass down to me. Jadi so wasiat arwah mak aku is kencing manis lah. Dia wasiat dah kau cakap. Wasiat lagi lah. Kau pernah kena WhatsApp tak? Yalah, so kira that's what aku got lah. Kakak aku tak ada. Aku je. Okay. But apalah, is kita there doakan ni kau macam untuk apa is there ni recovery when kau apa Kencing manis. that kencing manis Kencing manis tak ada recovery lah, Bu. Kencing manis is, kalau kau pre-diabetic, you can reverse. Pre-diabetic means kau belum diagnose lah. As in baru-baru start kan, kau boleh reverse. Yeah. Kalau aku dah born with it lah. So no point to reverse. Aku find out bila aku masuk NS. Bila NS check up NS cakap. So doktor cakap aku had in control before NS. Pasal dulu aku main sports. Aku banyak main rugby. Kau main sport, rugby. Kira aktif lah. I had an active lifestyle, so it was in control. So bila masuk NS tu baru aku find out. So when the doctor find out, kau just follow lah. Tak lah, Syul. Aku dah find out, then aku pergi doktor to check what I need to do lah. Dari situ start makan ubat. Apa? Aku E9L9. E9L9. Itu kan kira dah lepas out lah. Tak, aku still serve 2 Masih years. serve lah. Admin. Tak, aku storeman. Storeman. Boleh lah. Tapi kau angkat-angkat semua masih okey lah. Boleh, that time boleh. at that point masih healthy lah. Sekarang kita Masih angkat kuat dia lah. tu. Dia dah gini. Aku nak tendang Sekarang dia. yalah. So yalah, so from there aku start lah try to jaga makan semua lah. But you know, it's hard to control being young. True. Aku betul, betul, enjoy. Everybody knows lah. Kau kalau muda kau tak fikir apa. Ya, sebab energetic pun kan. Kau nak Everything explore, on- semua kau nak try. So yalah, so it's one of the regrets. Tapi Alhamdulillah aku masih boleh bergerak lah sekarang. Boleh lah, tapi plan lah. Pelan lah. Aku tahu. pelan. Aku Dah tak macam dulu lah. in detail semua. Pelan gila lah So mata is the first step. Pasal that time aku dah berazam last year. Aku dah cakap 2026 will be the year where aku start to really take care of my health. So mata aku is the first step lah. Baik. So kau punya take care of kau punya health is untuk go for all this macam surgery treatments lah. ya. But before this pun dia ada apa kan? Yang the hospitalized. Kan tu lah. 2026 lah. That was 2026 lah this year. Itu apa sakit pula? Itu pasal aku punya kidney lah. Weh. Okay, so kidney kau is it failure ataupun Failing. Kidney failing Failing lah. There's 5 stages. Aku at stage 4. kalau stage 5 dah. Dialysis lah. Uish. Yeah, so aku trying to control everything I consume and everything I do lah. Apa yang kau tak boleh makan duk? Barang-barang masin sangat, barang-barang manis. Tadi baru kau kasih aku kejap, siap itulah. tongking dengan tak payah tongking dengan ayam kulit. Yeah, Kulit so ayam. it's Oh, not pedas, ya? it's not totally cut off. You have to moderate. 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 Tak boleh banyak. Habis bini kau bawa nasi ayam penyet, moderate juga lah tu. Yalah. It's It's moderate. moderation. Aku makan hari doesn't mean aku makan every day. Okay. Macam ni hari makan Okay, so nasi. besok makan apa? Besok belum plan, insyaAllah tengok macam mana. Maybe roti atau minum air je lah. Besok aku rasa tengok macam steak ke gitu. Tak. Aku actually dah lama tak makan steak. Kau Lama, rasa-rasa rindu. ni. Rindu. French Ni fries steak dulu ni steak. Tak, as in boleh tapi tak boleh banyak. That's all. You can ikut nafsu lah. Tak boleh banyak. Keropok-keropok. Jeez, Try to ya. avoid lah. Yeah. Tu ada effect mata juga ah. Kalau kau makan beef, apa ni? Itu macam kau je. Itu macam kau actually. But I have to control. Pasal Tak ada aku kau juga? Tak ada. tak ada. But I have to jaga lah. Pasal once something starts, everything can start to come. Okay, kau list down apa penyakit kau ada sekarang? Sakit hati. Sakit jiwa. Tak lah. I'm just a diabetic with kidney issues dengan cataract lah. Uish. Jadi kena really control lah kau punya pemakanan. Kau jaga saya Kau Dan. cemilan ni semua tak boleh Dan. Ya tu. Yalah. Aku nampak je. Korang tolong lah nasihatkan dia lah guys. Dia apa ni? Dia nak jadi apa? Dia dah tua. Jaga makan benda-benda macam ni. Boleh lah, boleh jagalah. Boleh jaga insyaAllah lah. Pelan-pelan lah. I mean everything. Fruits kau makan fruits. Yes. Fruits and vegetable. Vegetable pun kena, not all vegetable boleh makan. Semua rekod ni aku tak pernah nampak satu buah-buahan pun kat sini. Pasal Betul. tak pernah beli datang sini. Ya, So, pernah beli bawa sini Next lah, buah-buah. next lah. Next So kira benda baik tak macam orang cakap benda baik tak payah tunjuk ah. Kira benda jahat tak tunjuk ah. Dia macam solat ah. Solat biar sendiri apa tak payah tunjuk apa kau nak solat. Nampak. Dia dah masuk ni. Susah sikit. Kita go back lah. That time yang kau punya ops tu. What happened bro? Itu aku punya
Oi, tu aku punya first cataract surgery lah. I mean I've never gone through any surgery in my whole life lah. Tu first lah, goyang lah. Aku badi gila lah. Kau nak cerita sedih lah? Lagu sedih. Terpulang kalau nak Si sedih. Si betul. So Aduh, sedihnya. it's the first time aku kena cataract surgery. I mean I've seen people go through it. Arwah mak aku went through it. Aku trauma pasal arwah mak aku had a lot of complications lah. Okay. Faham? So bila aku kena tu, mindset aku fikir was mata nak pakai lama. Betul? Nak tengok apa? Nak gerak, nak kerja, Nak tree apa? nak tree. Okay, kira kena berapa nak tree. So aku decided that okay lah, mata first lah. So, pasal the rest of my body yang kidney semua is a totally different issue lah. Okay. So mata dulu. So bila aku first day pergi tu, goyang bro. Takut saya pasal dia kata Shaking lah wobbling lah. Wobbling. Pasal dia kata you will only go through local anesthetic. Okay lah. Local anesthetic So tu macam sana je mana? tak sakit kan? They will numb that area je. So kau kena yang apa, yang benda apa, mask tu Tak payah. Oh tak payah? Tu tidur. Tak bius Itu bius. Tidur. Tidur lah. Tak tidur. Tak tidur. Oh kau tak tidur? Aku awake throughout the whole operation. Serious ah? Sebab tu lagi wobble. So they just numb your eye. Kau masuk bilik, numb your eye. Dia buka mata kau, dia tuang iodine. Terus dia macam plaster. Iodine yang ink tu kan? Yang colour merah Biru Purple. Purple. Itu yang kasih sedap makan yang macam ada rasa vanilla semua kan? Tak, tu bukan iodine. Itu vanilla essence. Jauh siul. Iodine is pakai kalau kau buat Antiseptic MRI lah. scan pun sama, ataupun CG punya itu Something like that, I iodine think. juga. Oh. So they put that on the eye. Diorang buka dalam plaster. So eyeball aku gitu. So before they start, diorang cakap aku, we need to sedate you. Sedih ke sedius? Sedate. Sedate kira happening tau. Aduh, sedih pula. Sedate. Dia have to sedate, sedate me. Dia bagi aku relax. Pasal dia kata aku tengah nervous sangat. Mata aku twitching. Oh. So Sedih kau kira mata kau stop lah twitching. stop twitching. Aku still awake lah. Aku sadar semua. But Tapi awake tu awake wobble tu. Aku tengah baring tu. Bila dia dah tuang iodine, aku nampak lah colour iodine lah. Colour. Terus dia cakap, okay lah, just relax. So dia inject mata aku kat eyelid ni. Aduh. Inject bro. Dia cocok. Just to make it more. Dia kata nak numb that Aku dah area start lah. teaching lah mata aku. Serius. Habis rasa lah. Rasa lah. So dia letak tu, masuk dulu kan, dia punya Needle. jarum tu kan. Kau dah rasa sakit dia lah. Lepas rasa dia lego dia punya dia fluid. cocok ubat. Kau rasa dia masuk lah. Dia macam kau cucuk straw minum gitu. Yakult lah. Dia cocok. Terus aku rasa around eye aku. Aku terus cakap aku tak rasa difference in the numbness or anything. Aku just rasa ubat masuk. Terus aku dah macam sakit lah cucuk mata kan. Mestilah sakit. Terus dia apa ni IV aku. Kau nangis lah? Tak boleh nangis tu. Macam kau tak feel tu the feeling tu. Boleh Pasal tak cucuk? dia. Boleh cucuk? Tak ada, kau just rasa sakit je. Dah tu je. Serius lah? So kau rasa air ubat tu masuk. Then macam kau rasa macam how to say macam mengenyam lah. Macam nak explain Mengenyam apa? Mengenyam. Macam tongkeng lah. Macam tongkeng lah. Mengenyam Tak, kau feel ketupat. macam there's something on your eye. Macam you Okay. just feel there's something there lah. Okay, Terus faham. dah gitu, dah baring, dia dah sedate aku, dah taruh ubat untuk bagi aku relax. Terus dia start lah, dia berbual dengan aku. Cakap, okay I'm gonna start the procedure now. Okay kau imagine kau tengok atas, kau nampak tu benda tajam kau pergi straight kat mata kau. Goyang tu. Mata kau? Dia potong lah. Kau punya macam eyelid dorang force open. Dia force open lah, dia plaster gitu lah. Dorang force open lah. Kau nampak tu ni macam benda Tapi kau tak tajam ada goyang lah. Tak goyang. Mata kau tak goyang. Tak, aku baring gitu lah. Pasal kalau macam- mata dia goyang Aku dah. rasa nak muntah saya bila gitu. Like cucuk mata. Cocok tu. Aku first time aku tak tahu juga lah. So aku baring. Cucuk Aku dah nampak, aku rasa dia macam cut. Macam Pedih. kau tak rasa, cuma kau feel the pressure. Kau feel dia punya pressure lah. That something is in your eye lah. Dah gitu cocok-cocok terus satu part dia. Terus satu part dia macam ada macam lampu tau. Dia macam pen. Dekat gila kat mata kau. Terus dia bilang aku, okay just look at the blue light. Kau nak apa pasal blue light ni? Aku tengok kan lah. Kau tengok blue lah. Tak, blue light. Sial lah bab. So bila dia cakap Pasal tu, apa? so bila dia cakap look at that light tu, it's actually a laser. So bila kau tengah baring, kau tengok tu lampu,
Kau dengar tau. Zzz, zzz, kau rasa dia burning off the cataract kat kau punya mata. Kau feel and you can hear. Alamak. Kau cakap apa binatang sial ni. Alamak. Macam macam kau bakar benda kau kena kulit. correct. Macam kita bunyi dia. Tapi tak ada rasa lah. Tak rasa lah. So dia gitu gitu. Terus dia berbual. Okay, now I'm gonna remove the lens. Remove the eye lens mata tu punya lens yang cataract tu. Gonna remove. Aku tengok atas, bila dia remove, dunia aku tertukar tu macam gelap. Bukan gelap macam blur rabak lah. Sama lah tu dunia kau sekarang kan. Tak, ini lagi rabak. Tak, sebab kau pakai shade. Alamak. Gelap Kan, banget. gelap lah. Tak, ini bila dia keluarkan, kau nampak dia punya difference tau. Macam it feels like he remove your eye. Rasa dia macam dia remove mata kau. Pasal kau tiba-tiba the environment change. Dia that one eye lah yang That one eye lah. Pasal yang dia cover sini dengan dia buka sini je. So, okay, don't move. Begini aku tengok, sure lah, apa binatang macam ni. Just blur lah. Then kau nampak dia punya equipment cocok sini, cocok sana. Kau nampak dia punya shape lah. Cocok. Seram ber. Dia potong kau punya pupil, I think. Potong. Terus cakap, okay, now we're gonna insert the new lens. Macam contact Dia lens lah kira pakai apa? kan. Sony ke? Fuji. Fuji lama lah. Fuji Xerox. 35mm Mirrorless. Dia dah potong, dia taruh dalam. Bila dia masukkan lens tu, kau punya vision suddenly clear. Dia macam Boleh. Leica tu. Dia literally macam kau tukar lens camera. Baru aku rasa macam apa mak aku rasa tu. Mak aku pun ada cataract kan tu. Aku bilang kau dia punya feeling. Tapi mak aku kira macam nak cakap dia macam bocap ni lah. Kau buat apa kau buat lah kan. Tak macam kau lah. Kau penakut sikit pun. Aku penakut. Gua wobblize. Baru first time lah. Universe lah, teaching lah, apa lah kan. So aku tak nak cakap lah. So Cas, tolong lah. cocok mata tu aku rasa macam Ngeri lah, ngeri. dia ngeri. Ngeri. Satu, rasa macam nak kau dah boleh imagine macam benda tu cocok lepas tu kau muntah. Tak, bila kira ada kau tak button cocok lah, okey tau. Tapi bila kau nampak benda tu approaching kau punya eye, Ngeri lah, Dia ngeri. macam apa yang cerita Ngeri apa tu? Saw. Bukan Saw yang Scene. lari from the punya death tu apa? Final Destination Final kan. Destination. Kiwak gogo He was sneaky like that. Gogo. Gogo. Gogo Ada betul. macam berdarah tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Ada darah. Entah aku tak tahu. Tapi kan Tak darah ada. hitam kan? Kau ajar saya tahu. Ya, so dia gitu dah. Bila dia dah habis, then they just clean out the area, iodine lagi, then dia cuci dengan solution lah. Okay lah. Technically it's like a day off lah kan. It is a day It's day off off right. Day off. Yeah. Tu Just berapa that lama the kau tak tahu tu? 30-45 minutes. Oi. Kau masuk Sekejap je. Kau masuk OT 30 minutes je. Aku lama saya. 30-45 minutes lah. 30-40 minit. Tapi kau tahu berapa? Berapa kau bayar? Ke subsidize? It's 5K. Bapak baik. 5K Tapi tu. by Medisave lah. Medisave. Medisave. Okay lah Medisave kira okay lah. So now aku just waiting for the next one lah, which is my right eye lah. Right eye sah. Kira right eye aku gone lah. Tak boleh nampak terus lah. Right eye dah ada tempered glass okay sikit Okay lah kan. Frosted glass. Frosted glass. Tempered glass lain. Lepas tu tanpa tempered glass lah. Korang ada tu undergo any operation tak? Aku ada aku punya tendon Achilles. Tu lah tendon sakit Achilles, weh. Tendon Achilles? Achilles Dia tak macam ada. Bawah belakang sini kan. kat bawah aku Ada tu balik yang- Hercules lah. ni tapak kau kan. Dekat belakang sini kan ada like those soft bone. Okay. Ya. That soft bone ruptured. Aduh. Macam mana boleh rupture? Sebab sport Basketball. Basketball lah. Kan? Okay. So bila kau pegang tu Yang ni lah, dah boleh urat tembus ni lah. Ni aku pegang Kau dah boleh tembus lah. Tembus apa? Macam kau dah boleh go through. Macam kau pegang kan ada selalu It's supposed to be ada benda untuk stop. Ada apa talong? Aku test aku punya. kan Okay. ada kan Ada soft bone this, kan. But aku punya is kau boleh go through. Tak ada Aduh. sovereign apa. Sakit tak? Tak aku rasa time tu aku tak rasa sakit sebab tengah panas lah badan. Tengah training tau. Aku tengah training for aku main basketball. Then after that bila ambulans datang, ambulans kasi aku this thing untuk aku sedut. Okay. Untuk relieve the Anesthetic lah. aku rasa lah. Morphine. Ya, ya. Tapi sedap aku minta Laughing dulu gas kan? you know. Kau ingat kedai kopi? Tak, tapi dia kasih tu. Morphine lah, yang morphine. ambulans, I think it's morphine. Oh Yeah, really? should be morphine. Aku sedut shot steam sian ni. Power lah. Sedut dah tak sampai tak ada rasa tau. Cakap hati lah ni another one lah. Dia kasih aku lagi satu sial. Aku sedut. Cakap power.
Terus atas duduk kat dalam ambulans, tidur. Game lah. Game tu. Oh, Lepas style tu pergi hospital. Itu yang macam siap dia. Pergi hospital, A&E tu. Dia cakap kaki aku bengkak tu. Aja. Ada sprain. Dia cakap aku sprain. Dah boleh termasuk itu sprain Duk, aku dah pergi, aku cakap, sprain tu ni lah. Aku dah macam, Yalah, lega lah. Terus aku dah balik rumah. Cakap, asal aku tak boleh jalan ni. Rabak saya bila dah sejuk kan badan kan. Cakap, asal aku dah tak boleh jalan ni. Cakap, salah. Aku tekan itu when aku realise macam aku tekan. Cakap, saya termasuk apa saya ni? Tapi boleh jalan pula kan. Aku tahu you can't walk right. Kau pakai on crutches On crutches. Okay. So aku cakap, asal saya ni aku pegang. Cakap, saya termasuk saya. Aku patah balik saya yang ni. Cakap, bro. Aku dah cakap dengan doktor cakap, bro, you say this one Kau sprain. bro dengan doktor Aku dah tak kisah bro. Sumpah macam aku bohong dengan dia. Aku dah bro kau. Terus aku macam bro cakap, this one you say sprain lah. You touch lah this one behind. Can go through bro. What sprain like this? This one not sprain sah. I don't feel my bone, the behind bone already. Cakap, ya. Dia boleh Kelakar apa saya Cakap, ya aku. Datang aku pergi mana? NUH. NUH. Terus aku macam, okay, I think this one is the tendon Achilles. Daripada situ aku macam, tendon Achilles is what? Adik-adik Achilles lah. Your soft bone lah, the behind the, like you feel the heart that one. That one is the tendon Achilles lah, ruptured. Waduh. Macam mana boleh sampai Kau boleh faham. Fikir balik Kau jatuh ke? Tak, aku tak jatuh. Aku was chasing the ball. Sebab it was, kalau in the basketball term, it's a pass through ball lah. Macam pass through kalau kau main bola through pass kan. Nanti macam kena kejar apa sprint the bola apa. Aku tengah sprint tu, terus aku dengar snap. Oh, dia bunyi lah. Dia macam pak. Ish, ini lagi ngilu saya dengar. Itu lagi sakit daripada mata. Saya lagi Gitu aku worry macam, saya. apa jadi Syal? Aku macam, apa jadi ni? So aku dah tak boleh bangun. Terus member aku kira aku pergi klik teammate aku ni macam cakap, bro, what happened bro? Cakap, I don't know, I heard like one pak sound Then after that I cannot walk already. Diorang carry aku lah. Diorang angkat aku, diorang suruh duduk tepi, diorang call ambulance. Aku cakap, dia tanya aku, you okay not? Cakap, ya, okay. Belum merasa lah. Aku dah tak fikir banyak tau. Cakap, call ambulance lah. Ambulance sampai tu. Tu part yang kau dapat tu lah. Kau mendapat morfin lah. Dapat morfin lah. Faham. Dan lepas tu for a day surgery also is quite long for the appointment lah. So aku terpaksa merana. Aku Sekejap. Tendon Achilles is a day surgery, bukan reconstructive ke? bukan, it's a day Tak, surgery. dia surgery. Oh, dia surgery juga. It's about 6 hours near surgery. Day surgery. Dah macam major surgery. Tapi kau nak tunggu go for op right? Berapa lama? Daripada that I think about 3 weeks to a month lah. 3 weeks. Dorang, lagi cepat dari aku saya. Aku 3 bulan saya. sebab dorang kasih aku kaki robot dulu. Oh, Kau dapat kaki robot lah. Terminator lah. Aku dah jadi Terminator bro. T-800 lah. Dah. Itu Robocop. Silakan. Itu Robocop. Tu, 3 weeks. Tapi mahal saya. Aku punya aku pergi tonsillitis. Tonsillitis? Tonsillitis tekak. Aku pun ada. Tekak kau putus. Aku pergi op. Tekak kau. Aku putus kedai kan. Aku pergi op. Tunggu 3 hari je saya. Ya, pasal tonsillitis is not even like a major surgery. Ya, Dia tapi potong aja. Yalah, tapi dia 3 minggu merana saya. Aduh, aku nak mandi. Aku that time nak mandi, aku dah buka tu Robocop punya ni tau, kaki tu. Aku masuk dalam, licin sial. Aku dah kat rumah. Aku dah pergi aku rasa satu blok boleh dengar aku. Lagi kau seorang kan itu Aku orang tu kalau aku macam saya tak boleh saya, aku mandi pun aku pakai kaki Robocop saya tu. Dia tak kenai kan. Tak boleh kenai kan actually. Kaki mampus lah. Aku dah tak kisah sial. Aku nak jaga aku penny apa kaki apa. Betul lah. Tapi diorang kasih aku like 2 choices lah. Whether kau nak bangsa Kaki naturally heal ataupun kau nak pergi day off. And that time aku kerja full time. So aku buat no choice, aku nak kena faster heal lah. But dia punya faster heal tu 6 to 7 month bro. Mak kau Campur setengah tahun je.
campur rehab lah. Kalau natural healing is almost about a year lah. Ush. Lama. Oh, lama sih. But at that time, alhamdulillah, bos aku very understanding, which aku was hospitalized for 7 months. Baik. Tapi paid leave lah. Paid lah. It's Okay paid lah, lah. okay lah. But normally after 3 months kau tak dapat paid Yeah, leave. usually the standard HL 3 months lah. But aku, nasib baik aku is because it happens on, tak salah aku, Working hours. Oktober dan to December dan New Year, new calendar apa. Yeah, correct. I see. So there's Dia a new reset lah. the reset Okay dan bos aku sampai cakap if you extend again, I'm gonna fire you lah. Kira macam lay off you lah. Terus aku fikir balik, kibat dia aku dah 7 months 7 months macam hungry ghost ni. Aku rasa aku nak kena pergi patah balik kerja hari. So aku macam patah balik kerja. Okay lah. Tengah-tengah sakit gitu. Bos kau tetap very understanding lah. Very Very good. Guys, pada siapa yang tengah tengok ni, tengah-tengah kan, korang tak kat dalam komen, korang bercerita. Korang punya worst injury, kita nak dengar juga. Bos Yes, injury, guys. operation punya apa? Experience. Kita nak tahu korang punya experience sama dengan kita tak? Macam aku, surgery aku. Aku dah rasa macam suckling pig tu. Ya. Asal siapa? Suckling pig kan yang ada. Ada apple yang lah. itu lah. Ada apple. Babi guling Duk. Sebab aku bangun lepas surgery tu, tekak aku sakit gila banget. Pasal dia taruh bios lah. Dia punya Dia punya Kau tutup mata pun kau tak tahu apa dia Yalah, buat dia kat taruh kau. tube lah. Dia intubate Aku kau. tak tahu ada intubate ke apa lah kan. Tapi aku rasa Tapi macam kau tidur kan bila dia operate. aku dah tidur lah. Dia intubate Tidur. lah. Ya. Okay, aku bangun aku tak boleh makan. Aku cakap macam mana ni? Aku nak makan. Lebam-lebam kan. Kau Aku dia bagi macam, morfin lah. Dia bagi kau yang morfin. Ada macam Berapa lama kau tidur? You count to 10. Aku kira 1, 2, 3, 4, 5. Dah hilang. Aku kira sampai 20 pun. Untuk aku Kau dah rajin. haven't sleep lah. Dia cakap haven't. Lepas tu dia naikkan dosage dia 1. Tu okay. Ni untuk apa? Untuk kau punya Aku yang tonsillitis lah. Ya, Macam mana ada feeling bila kau nak tertidur? Just tahu. suddenly kau knock out Kau tak perasan Ya, kau dia tidur. Next thing you know, kau tersadar kan, is dah habis. Dah habis. Semua dah habis. Oh. Kan? Dia tonsillitis lah. Bukan buang halkom tau. Lain tau. Buang aku kat Thailand. Aku pernah ada tonsillitis. Boleh nampak lagi scar dia kat sini. Actually. Kau pun yang potong sini? Aku kat sini. Aku punya dorang force Yeah. open aku punya mouth. Alamak. Then after that dorang just burn off. Oh tak, aku dorang potong tu. Kau pun yang potong halkom. Potong sini. Kau check kat doktor balik rekod. Test, Dia bila test, salah boy. potong. Sebab tu suara kau gini. Suara aku pun. Tu pasal lain macam ni Sama ada potong tu saya yang potong lain saya. Potong lain Tukar jantina saya. Betul. Kalau potong lain kan dead. Potong 2 kali. Scaffolding. Kau lupa scaffolding. Kau tonsillitis aja. Tonsillitis aja. Kau? Aku ada banyak tu actually. Bronchitis. Bronchitis tak, aku tak ada. Bronchitis Aku ada lain. ni tonsillitis dengan appendicitis. Appendicitis. Apa? Appendicitis. Appendix lah. Appendix. Appendicitis. Apa nama For ni? me appendix yang paling rabak lah. Dia ni sakit. Dia orang kata daripada sakit perut dia rabak kan. Rabak tu. Tu before op sakit, after op pun sakit kan? Yes. Ya, itu dah pak. Sama lah. Aku pun sakit. Semua sakit saya. Kau pun nak juga. Ya duk. Sakit duk. Tak boleh jalan saya. Yalah. 7 months Dan tak boleh jalan Dan. Itu paling sakit. Tak boleh sakit Ya, dia. Dan. Operation pun tak. Okay, Chas. Apa tadi kau cakap? Apa? Appendix lah. Appendix. Appendix Tidur benda, juga. benda dia kecil je. Tapi dia ni sakit macam ni. Oh, macam mana? Macam ni. Kau exaggerate sikit macam kau sepak. Macam kau blank apa. Macam tu. Tapi kalau kena lagi bagus lah actually. Yelah. Ada appendix dia one side appendix dia. Appendix is on the right side. I think. Kanan. On the right side. Yeah. It's just this little small thing yang kat kau dekat dengan kau punya intestine. So for example kalau kau banyak makan pedas or chili ke apa ni semua, and then that thing kan actually macam menggelembung tu. So kalau let's say benda tu meletup kan, dah kau bye-bye lah. Bye-bye as in apa? Bye-bye mati. Arwah. Oh mati. Serius lah. A Yes. burst appendix can cause death. Yeah. Oh. Aku kan main-main bye-bye apa? Tak. Betul. Bye-bye tu. Arwah. Kalau burst. Jadi it's a day surgery also. Cannot eat a lot of spicy food lah. Before that. Sekarang boleh. Sekarang dia malah pun dia bantai. Semalam Macam makan malah. malah. Sedap lah. Malah aku tak suka. Malah makanan tak bukan malah yang kerja dekat kedai tu Tapi jangan malah guys.
Malah aku tak suka saya bau dia. Tak tahu kenapa saya. Bau dia macam bau dan sikit. Tak sedap. Aduh ya Allah. Macam hami-hami saya bau malah. Kau boleh makan malah. Boleh. Actually malah sedap lah. Sedap. Malah Aku tak tahu lah. Aku just bau dia malah tak. Tapi apa yang sedap kan is bila kita punya ID is very trusted. Betul. Itu sedap. Keenakan lah. Itu keenakan. Macam Betul. sedap je. Okay lah gang, this episode is brought to you by Design Box Private Limited. Shape your space, real estate quotation and practical renovation. Code SSBD DB5 to enjoy 5% off, total quotation, free upgrade to Bloom HK Aventus Hinge. Free 3D rendering for all carpentry works. Free Compact Plus sink cover for Compact Plus client. Limited to the first 20 sign up only. Contact them at 8076-2245 8076-2245 and don't forget to follow them on their Instagram and TikTok at DesignBoxSG. Yeah. Sampai sini kita sign out. Peace.